nak tahu adik kakak. Pasal dia ada karakter belakang. Dia ada berhubung belakang. Malam ni ada masalah lain ni. Tengok tak ada. Rumah. Biru. Naik. Banyak teh wifi ni. Baik eh. Tak ada. Okey, lihat bro. Dah. Alhamdulillah. Nanti mata adik kakak dah. Kita buat semok ke belakang dulu. Bahagian rumah biru. Untuk kanak puh. Dalam live. Mata. Sebab lain tak berapa okey. Ni rumah biru akan ada semok lah ni. Ni. Tak naik lagi muka apa. Lain dia. Okey, mata-mata. Lah ni tu sedang duk proses. Tak naik juga. Spam dia tak naik juga ni. So je. Tak berapa okey. Okey, alhamdulillah. So je naik. Hak dalam nak ngajar tu. Salam-salam tak naik molek. Okey, mata dia. Suara. Nak semok suara pun tak boleh sebab dia tak naik molek lain tu. Okey. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah. Okey. Okey, belakang dulu tu. Bahagian. Hak kanak ayat atau mobil. Untuk kanak. Okey, baik. Alhamdulillah. Baru boleh masuk. Baik adik kakak. Lah ni adik kakak dalam rumah kita bersama kanak juga dalam rumah biru. Lebih kurang dalam 200, 300, 400 jemaah dah ni masuk. Semua hak nak capur tu. Dia mungkin malam ni tazkirah 50 ni kita nak pergi ke bukan mungkin dah sorry. Malam ni insya-Allah kita akan masuk tazkirah nombor 50. Kali yang ke-50 dah. Tazkirah berkaitan dengan rumusan tugas kerja-kerja di dalam ibadah korban. Siapa hak kerja tugas gapo ni kita nak buat rumusan lah malam ni. Insya-Allah dah. Baik adik kakak. Dengan lafaz yang mulia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tazkirah hari ni persoalan mengenai tugas-tugas. Yakni kerja-kerja yang mesti dibuat oleh semua jemaah yang terlibat dengan korban ternak kek. Tugas kerja yang mesti dibuat oleh semua yang terlibat dengan korban ternak kek. Dan juga orang yang tak ada buat korban pun termasuk juga kita kena belajar. Kita kena tahu tugas dia. Takut kita tu terlibat dengan jadi orang penolong korban, orang tukang melapor. Jadi semua tu dia jadi ilmu pada kita. Baik. Malam ni kita pergi kepada tugas penjual ternak ke korban dulu. Tu nak jual lembu korban tu. Jadi penjual ternak ke lembu korban ni kena tahu tugas dia. Jadi kita ramai-ramai ni kena tahulah tugas orang jadi penjual ternak ke korban ni yang patut kena buat gapo. Hak kita kena cek, kena semok. Yang mula-mula yakni kita kena tengok dia tu sempena orang beriman ataupun tidak. Menunaikan solat fardu ataupun tidak. Bermakna orang yang jual lembu korban ke kita ni kita kena tengok di segi keimanan dia. Sepenuh orang beriman ke tak? Orang jenis menunaikan solat. Maksudnya orang jenis semaya fardu ke tidak? Kita rajin nak tengok muka dia jenis orang semaya. Di masjid-masjid nak kalimat ada ke tak? Di masjid tu. Rajin nak tengok muka orang jual lembu korban ni di masjid. Sebab tu dia panggil benda-benda perkara orang nak beli lembu korban dengan orang tu kena semok di segi keimanan dia. Beriman ke tak, semaya baik ke tak. Tu adik kakak. Beres. Tu yang pertama. Iaitu penjual ternak ke korban
Yakni sempena orang berimeh menunaikan solat. Yakni orang sepenuh imeh iaitu berimeh kepada Allah tu sempena dan juga menunaikan solat fardu semaya. Kemudian hak kita kena semak lagi bila dia membeli ternak korban. Orang hak jadi penjual lembu korban saat ni tu dia kena beli dengan syarat ternak itu satu cukup umur. Yakni lembu ke kerbau ke. Cukup umur lagu mana? Umur 2 tahun ke atas. Yang kedua, umur pada kambing 2 tahun ke atas. Kalau binatang you nak beli tu, you nak tengok umur pada binatang ternak tu. Sama ada lembu, kerbau ataupun kambing. Semua jenis binatang saat ni tu tuak korban, umur dia kena 2 tahun ke atas. Lembu kubah termasuk gak kambing 2 tahun ke atas umur. Jadi tuan lembu ni tahu. Orang nak beli lembu tuak korban ni dia tahu nak beli lembu tu jenis patut beli dengan umur berapa lembu yang buat korban tu. Dan yang ketiga, tuan orang yang penjual lembu ternak korban ni, dia kena tengok iaitu lembu yang nak beli tidak ada aib, cacat pada ternak itu. Yang jelas, nombor satu, kuruh nampak tulang. Yakni pada perut dan pada punggung. Yang kedua, cacat anggota tubuh ternak. Yakni buta. Cacat pada telinga. Cacat pada kaki. Bermakna, orang nak beli lembu korban ni kena tengok. Lembu yang nak beli ni cacat ke tidak. Ada ke tidak aib pada lembu tu. Aib tu gapo dia? Cacat tu gapo dia? Contoh dia bagi saat ni, tengok kuruh nampak tulang-tulang tu, lembu tu. Di perut pun nampak kuruh. Di punggung pun nampak kuruh. Nampak tulang-tulang rusuk songel lembu tu. Adik kakak. Tu maksudnya, lembu yang nak buat korban, jangan ada aib lagu tu. Dan juga cacat pada anggota tubuh ternak. Di tubuh lembu, di tubuh kubah atau kami yang kita beli tu, jangan ada cacat pada tubuh ada dia. Sama ada buta ke, cacat pada telinga ataupun kaki. Pada tubuh badan ternak kita nak buat korban tu. Bermakna, tugas penjual ternak korban kena semuk sebelum nak beli, jual untuk korban pada orang. Untuk buat jual korban. Dan penjual ternak korban ni kena buat semok gapo lagi? Iaitu nombor 3. Hak besar. Ternak yang bebas daripada ikatan hukum hakam. Kena cek lembu ni bebas ke tak daripada ikatan hukum hakam. Seperti nombor 1. Terikat ke tak dengan harta pusaka yang tidak selesai. Yang kedua. Terlibat dengan harta anak yatim. Tidak ada izin. Yang ni pemegang amanah. Terlibat ke tak? Bermakna orang nak jual lembu korban ni, dia kena mengusul sebelum dia nak beli lembu tu. Ada adik aku kena mengusul dengan tuan lembu asal tu. Bahawa lembu yang nak beli ni terikat ke tak dengan hukum hakam. Iaitu nombor 1 contoh, terikat ke tak dengan harta pusaka yang tidak selesai. 2, terikat ke tak dengan harta anak yatim. Tidak ada izin dan memegang amanah. Yang ketiga, terikat ke tak dengan harta wasiat. Yang ni tuan lembu asal wasiat dengan jelas bersaksi untuk kegunaan lain daripada korban. Terikat ke tak dengan wasiat tu. Yang keempat, iaitu yang ketiga tadi tu, terikat dengan wasiat maksudnya dia amanah jaga tu untuk buat benda lain bukan untuk buat korban. Jadi orang nak jual lembu korban, kalau kita nak beli lembu untuk buat korban ni, nak tanyalah nama kita terikat dengan wasiat orang tu. Nombor 4, terikat ke tak ternak tu dengan cagaran hutang dan jual janji.
Semua ni orang jadi tuan lembu nak jual korban kena semak. Kena usul adik kakak. Yang kelima, ternak ke korban hak dia nak buat beli ni, ternak ke tu terikat kedok dengan ternak ke pawah. Pawah ni tidak diizin oleh semua yang berpawah. You nak buat korban tu atas lembu pawah misalnya. Tapi adakah orang hak pawah dengan dia izin nak jual tu buat korban? Ni kena semak adik kakak. Kalau terlibat dengan pawah, jangan ada ambil koksi. Mesti diizin pada semua orang hak pawah tu. Ni yang kita tuai lembu hak nak jadi penjual lembu korban kena tanya molek sebelum you nak beli tu. Kemudian kena cek berhubung dengan ternak ke yang diamanah supaya menjaga, supaya pelihara di dalam tempoh tertentu. Yakni di dalam masa tertentu dan tidak boleh disalahguna. Terikat kedok. Lembu hak kita nak beli buat korban tu untuk jual korban ni ada ke tidak terikat dengan ternak ke yang diamanah supaya menjaga, supaya pelihara dalam tempoh tertentu. Orang suruh jaga dalam tempoh masa tertentu je. Tapi bukan untuk buat korban. Kita jangan salah guna. Bermakna kita hak jadi penjual ternak ke korban ni nak beli lembu korban, nak beli lembu untuk buat korban tu kena kita tanya. Orang nak beli, kita nak beli dengan tu rasa tu. Nak buat kelik heret mari rumah kita nak tanyalah benda-benda ni dia panggil terikat kedok dengan hukum hakam syariah ni. Sebab tu yang kena tanya sosok supaya orang hak jual tu tak menipu kita. Dan yang yang ketujuh, ternak ke yang terletak di dalam harta Baitul Mal, harta pemerintah kecuali ada kebenaran dan izin. Terikat kedok. Nombor 7 ni, lembu hak kita nak buat korban, nak beli untuk jual korban tu, ada kedok terikat dengan harta Baitul Mal, harta pemerintah, harta kerajaan. Terlibat kedok. Sebab terlibat dengan harta kerajaan ni nak beli payuh adik kakak. Macam-macam tu kena satu kena minta kebenaran, kena minta izin, kena surat, kena gapo tu. Bermakna kita nak beli lembu tu kena sahihkan lembu tu bersih. Lembu tu betul-betul hak milik orang tu. Tak sakut paut dengan hukum hakam ni lah. Adik kakak. Dan yang ke-8 tadi, yang ke-7, yang ke-8, tidak berpenyakit. Mesti ada CJ daripada pihak pemerintah. Binatang lembu hak kita nak beli buat korban tu terlibat kedok. Terikat kedok. Ada kedok yang panggil penyakit kedok pada lembu tu ni. Namakan lembu penyakit kita beli. Sebab tu kena pastikan lembu yang nak beli tu ada CJ daripada pihak pemerintah. Lembu tu adik kakak. Lembu ada surat. Betul hak kita tapi dia macam-macam ada dalam senara KJL tu. Lembu hak kita peru. Tu adik kakak. Lepas tu nombor 9. Terikat kedok lembu hak kita nak beli tu dengan pitih yang bersih daripada zakat dan infak. Pitih hak kita beli lembu korban, nak buat korban tu adik kakak. Pitih hak kita nak beli untuk jual korban. Pitih hak kita bayar lembu tu bersih ke tidak daripada zakat dan infak. Tu maksudnya. Bermakna kalau kita nak beli lembu untuk jual korban, tuai lembu nak jual korban ni kena bersih pitih dia. Bersih bersih daripada zakat. Yang kedua, bersih daripada infak. Baru boleh buat bayar beli lembu korban. Sabit apa kena bersih? Kena ingat. Punca tujuan korban yang nak dijual tu tujuan tu gapo? Nak diseruh kepada Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha besar, yang maha suci. Bermakna kita nak beli lembu binatang nak buat ibadah ni kena cuci. Cuci daripada pitih kotor kita tu. Bermakna duit kita bersih. Nak buat beli untuk jual ibadah korban. Pada tu tak ada kakak.
Tak faham boleh komen kat bawah tu. Bermakna kita orang penjual ternak ke korban. Nak pergi beli dengan orang tuan lembu asal, nak pergi beli dengan tuan lembu asal tu, kena bersih semua hak terikat dengan hukum hakam. Kena tanya orang tu. Sebelum kita nak beli. Dan akhir sekali duit pitih kita nak bayar tu, pitih kena bersih. Bersih lagu mana? Bersih daripada zakat dan bersih daripada infak. Pitih kita cuci daripada zakat infak tu. Baru kita boleh buat bayar tu. Beli seekor lembu untuk mari bagi jual tu korban orang. Untuk orang nak beli bahagian 1 gear, 2 gear korban dengan kita tu. Saya tak adik kakak. Tu yang ke-9. Nombor 10 pula. Kita penjual ternak ke korban hak kena buat. Iaitu memasyhurkan ternak ke itu untuk dijual jadi ternak ke korban. Dah kita beli mari dah seekor lembu tu. Dengan visit semua benda tak terikat dengan hukum hakam. Lembu ni kita tengok molek dah tak cacat, tak gapo. Lembu pun cukup umur. Kemudian, bila mari jadi hak kita kena memasyhurkan. Tawar ke orang untuk jual jadi ternak ke korban. Siapa nak 1 gear, 2 gear, 3 gear dengan kita. Saya dah adik kakak. Bermakna kena cari orang lah. Masuk dalam bahagian lembu kita tu nak jual. Nombor 11. Tugas kita penjual ternak ke korban iaitu tunjuk ternak ke dengan betul bila dikehendaki oleh pembeli. Lembu yang kita beli saat ni tu dengan pitih bersih kita. Bila orang beli mari nak tengok, orang nak masuk gear korban tu nak mari tengok lembu tu, kita kena tunjuk ternak ke tu, tunjuk dengan betul. Maksudnya tunjuk lembu yang nak jual tu. Jangan dia tunjuk lembu tipu-tipu. Supaya dia jual dalam online tu. Tunjuk lembu gemuk metong, sinabana, comel, lawa, bersih. Padahal hak sebenarnya bukan lembu tu. Sabit tu tugas orang jadi penjual ternak ke korban ni. Kalau nak tunjuk ternak ke korban ke orang yang untuk nak jual tu, kena tunjuk lembu hak betul. Lembu hak kita nak jual tu. Oleh pembeli. Bila dikehendaki. Bila orang nak tengok, kita kena tunjuk. Bawa pergi. Ataupun harap mari. Kalau duk pada kat janji hari kita nak pergi tengok kat, biar dia harap mari dekat tangga rumah tu. Tambah. Boleh orang tengok, orang nak setuju beli dengan orang tak setuju beli. Masa orang nak tengok tu lah. Nak tengok warna dia. Nak tengok gemuk kuruh dia. Nak tengok cacat ke tidak. Orang main tengok belakang tu. Pasal tugas peserta korban lah kena tengok. Sunat kena tengok lembu yang nak setuju beli buat korban tu. Lembu sabit tu. Tugas orang jadi penjual ternak ke korban ni. Sebenarnya, dia sebenarnya kena cari lembu hak comel, hak lawa seperti kehendak syariat nak. Lembu hak cukup umur seperti yang dikehendaki syariat. Lembu tak terikat dengan hukum hakam syariat seperti yang disebut Parlimen 7 perkara oleh atas ni tu. Lembu tidak cacat, tak gapo. Lembu sempurna, tak sehat dan tidak penyakit. Sebenarnya, orang hak nak kita orang beli gear korban tu, pergi tengok hak molek dah. Pergi tengok hak bersih dah. Kita tengok kira nak pergi setuju ngadak aja. Bahagian lain kita semok kena tanya juga sebab kita orang beli kena usul asal juga tu lembu korban tu. Takutnya menipu juga selapis lagi. Tu benda adik kakak. Bermakna orang penjual ternak ke korban pun kena pilih lembu molek. Mari pada perikat kita orang beli bahagian korban pun kena semok. Iaitu orang jadi peserta korban. Kena cek lembu yang kita nak pergi tengok lembu lagu mana dan betul dengan lembu ni yang kita nak beli. Bila masa pagi raya nak akak jual beli tu. Nama ke kita tunjuk lembu lain masa pagi raya bawa eret lembu lain buat mari kita. Tu benda adik kakak. Bermakna itulah tugas kita orang jadi penjual ternak ke korban kena jaga semua tu. Bermakna tunjuk ternak ke dengan betul bila dikehendaki oleh pembeli. Orang hak peserta nak beli ni tunjuk molek lembu ke dia tu hak betul. Lembu hak betul-betul hak kita nak jual dan nak jadi ke korban. Dan orang hak jadi penjual ternak ke korban kena buat semok ke iaitu
Afda ternak ke. Hak you nak jual tu, ternak ke jenis jate. Lembu jate. Adalah diteguh ternak ke betina. Yang ni mudah fitnah. Afda ternak ke jate adalah diteguh ternak ke betina. Mudah fitnah. Bermakna lembu yang nak buat korban ni, lembu jenis jate. Jangan ambil hak jenis tino nak beranak tu adik kakak. Sebab you akan jadi mudah fitnah. Berlaku fitnah. Kalau kita sembelih dengan jenis lembu betina ni. Sabit tu kena tengok orang jadi penjual ternak ke korban, cari lembu hak jenis lembu jate. Untuk buat korban. Afda tu adik kakak. Okey, yang seterusnya. Tugas penjual korban lagi. Gapo dia lagi hak kita kena sema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jemaah adik kakak buat perhatian. Kita nak cek tugas orang jadi penjual lembu korban ni ke apa lagi hak dia kena buat. Selain pada 45-16 perkara saat ni lihat atas tu. Okey. Bahagian yang seterusnya, tugas penjual korban kena buat. Penjual ternak ke korban hendaklah menjaga dengan semolek-molek. Bila dah dia tu beli lembu tu untuk nak jual korban, dia kena jaga molek lembu tu. Jaga dengan semolek-molek. Lagu mana jaga dengan semolek-molek? Tuan lembu jual korban. Yang pertama, diletakkan di tempat yang bersih dan mudah dibersihkan. Lembu ni, letak dia buh dalam kandil tempat bersih. Dan dalam kandil tempat bersih tu mudah dibersihkan. Kalau dia buat najis, mudah nak cucu basuh. Supaya orang pera lembu di farm tu. Farm lembu tu. Tak adik kakak. Tengoklah lagu mana contoh di farm lembu dia buat tu. Mudah nak mandi, mudah nak bersih lembu. Dan mudah nak bersih najis-najis kotoran pada binatang lembu tu. Bermakna kita tugas penjual ternak ke korban pada kita. Bila kita dah nak jadi penjual lembu korban, kita kena jaga sungguh-sungguh. Jaga dengan semolek-molek lembu korban tu. Adik kakak. Dengan jalan cara diletakkan di tempat yang bersih dan mudah dibersihkan. Yang kedua, tempat yang selamat daripada gangguan binatang berbahaya. Ni setengah tuan lembu, jual lembu ikat rata lembu dia. Dalam hutan pun, ikat tengah-tengah malam tak cara dah ke lembu tu. Yang nak buat korban. Tak tempat kotor, tempat cemar, duk tidur dalam najis sendiri binatang tu. Dalam kandang yang busuk bangar. Dalam dengan najis-najis dia diri tu adik kakak. Faham ke tak? Bermakna sini ni, tugas penjual ternak ke korban kena jaga sungguh-sungguh. Satu tempat bersih, mudah dibersihkan. Yang kedua, tempat yang selamat daripada gangguan binatang berbahaya. Takut binatang-binatang lain hak bahaya, hak bisa mari kena, mari kucak. Mana kita nak jaga molek lah. Dalam kandang molek, duduk tempat selamat, gapo semua. Duduk tempat teduh, jangan duduk tok tengah-tengah hujan. Ni, lupa pia-pia lah ni moh kat adik kakak. Pia ribut, pia hujan, pia panas. Rata tambak. Nyanyi ke binatang tu. Padahal binatang ni nak buat korban, nak jual kat orang untuk korban. Kita pula tak jaga molek. Bermakna kena tengok orang jual lembu korban, jaga molek dah lembu. Ya tamak eman lembu. Lembu yang nak buat korban tu, malam-malam tu, di rumah dia tu. Kita tengoklah adik kakak pergi perangai jual lembu ternak ke korban ni. Dan, nombor 3, diberi makanan minuman yang halal lagi baik. Orang jadi penjual ternak ke korban, mesti beri makanan minuman yang halal lagi baik kepada binatang korban tu. Binatang yang nak korban tu kita nak jual, kena jaga makan minum dia halal lagi baik. Halal tayyibah. Maksudnya jaga molek makan minum dia. Kalau kita nak gembala tu, sepuluh zaman Rasulullah tu, gembala molek, jaga molek. Kalau orang tak minta, jangan buat pergi. Tanah pada orang. Tanah milik orang. Tempat-tempat hak kawasan orang. Jaga molek. Pasal binatang ni, binatang nak buat korban.
Faham tu dak adik kakak? Hak makan minum ni wajib kena jaga. Halalun thayyibah dia. Halal lagi baik tu. Faham tak? Dan yang keempat, penjual ternak ke korban tugas dia kena buat jinak ke, manja ke ternak ke itu. Kena jinak binatang yang nak korban tu. Tak kira lembu, kubah, tak kira kambing. Dan kena manja ke, biasa ke dengan manusia. Kena manja, kena jinak, kena biasa dengan manusia. Biar biasa dengan manusia, dengan orang ramai ni. Pasal tu lah sebab masa korban tu lah yang akan jumpa dengan orang ramai macam-macam orang tu. Tapi tu dia kena biasa dengan orang. Bawa dia berjalan pun pergi tempat orang ramai. Biasa jinak ke dia, manja ke dia seperti contoh lagu mana cara nak buat. Iaitu dimandikan dan dibersihkan. Mandi semua binatang tu dan bersih semua binatang tu. Manja dengan orang. Biar biasa dengan orang. Tu jalan cara orang jadi penjual ternak ke korban. Minta maaf jemaah adik kakak. Malam ni cuaca tak berapa molek benar. Lain tak berapa comel. Tempat kanak pun bermasalah juga ni. Tapi kanak nak kena royak juga. Terserah pada rezeki kita masing-masing. Jemaah adik kakak. Ya seterusnya tugas penjual lembu ternak ke kena buat gapo lagi selain pada perkara alik atas. Selain pada perkara alik atas, tugas dia kena buat gapo lagi, iaitu menyediakan tempat korban yang termolek dan bersih. Inilah tugas-tugas orang jadi penjual lembu korban. Tugas dia hak kena buat tu. 45 perkara tu tugas dia saja. Habis tu kena belajar orang jadi penjual ternak ke korban. Tidak takut menyalahi syariat. Ya suruh-suruh tu syariat adik kakak. Ada royak-royak ni terikat dengan syariat. Tak buat, kita akan jadi buat salah. Selain pada perkara ada royak 45-60 perkara oleh atas tu, belah-belah perkara oleh atas, perkara hak tugas penjual lembu ternak ke korban nak buat lagi ni adalah satu, menyediakan tempat korban yang termolek dan bersih. Dia kena sedia tu. Tempat korban mana. Dan tempat tu kena bersih. Kalau ada rumput, ada kayu, ada hutan, ada apa dia kena tebas-tebas, kena bersih lah kawasan tu. Kena mesing molek lah. Bersih molek. Tempat tu adik kakak. Tu, orang-orang jadi penjual korban. Tugas dia tu adik kakak. Seperti satu, tempat untuk penyembelihan. Mana tempat untuk sembelih? Dia kena sedia. Tempat tu. Tempat yang bersih, termolek. Yang kedua, tempat membahagi, tempat melapah ternak ke. Tempat nak bagi daging, nak bagi gia-gia korban dan tempat melapah ternak ke tu, kena sedia. Itulah benarnya. Yang ketiga, dia kena buat penyediaan tempat, iaitu selain pada tempat gapa semua, kena sedia peralatan yang cukup. Orang yang jadi penjual ternak ke korban, kena bersedia dengan peralatan yang cukup. Gapa dia peralatan yang cukup tu? Seperti satu, tali pengikat. Tali untuk gantung. Tali untuk berjual beli. Tali kena sedia molek. Tali tu. Yang kedua, peralatan yang kedua, alat memotong, pengerak, pengiris. Alat motong kerak mengiris ni kena sedia. Adik kakak, kapok, parel, golok, semua peralatan hak jenis tajam tu kena bersedia. Dia lah kena carinya. Kemudian, kayu, alas mengiris dan mengerak tulang. Kayu, tempat alas dagang untuk tempat ngiris dan juga tempat kerak tulang tu. Batai kayu hak untuk kerak tulang tu kena sedia. Ini mari tahu nak kerak atas gapo. Cari batai-batai kayu buruk biasanya berlaku. Nana cari nak ngerak tulang. Ikut kata di taki tempat cemar, tempat kotor, batai buruk. Macam-macam kalau tak sedia ni kak. Tak percaya awak rakan me. Nanti adik kakak. Sedia ke tak dia barang-barang hak royak tu. Peralatan ni. Orang hak jadi tua
jual lembu korban ni bertanggungjawab dok benda-benda ni. Kalau kita pergi korban dengan dia. Sedangkan dia tu kena sedia belakang tu peralatan saat ni tu. Peralatan kemudahan tu. Pada hari korban tu. Dia kena sedia. Alat pemotong, pengerak, pengirih, tali ke apa semua. Kayu alah. Untuk mengirih, mengerak tulis semua dia kena sedia. Dan yang ketiga, peralatan apa dia lagi? Iaitu sedia ke bata pelapik tekak bila nak disembelih ke. Bata pelapik tekak lembu bila nak sembelih tu. Nak cari molek lah sedia lalu. Awal-awal. Nak tak bata mana untuk lapik tekak lembu tu masa nak melih tu. Kena cari. Kena sedia. Nama kita tahu rata cari lah. Pagar-pagar kita lah. Tak kena buat kan? Nyerabut pagar tanah kita. Tak ada rantai kayu lah. Ada batang kayu pagar tu ya moleknya. Tak kena buat kan? Tu nak sedia molek tu. Sedia bata pelapik tekak lembu tu. Yang keempat, kena sedia alat timbangnya yang betul. Diuji dulu. Betul. Yang ni tidak rusak. Ni. Alat timbangnya tu. Alat nimeh tu. Nak nimeh daging, nak nimeh tulang, nak nimeh perut nanti tu. Masa nak bagi tu, alat nimeh kilo tu, kena uji dulu betul dia. Takut-takut jadi rosak. Takut-takut karat. Sebelum nak hari korban tu, saya mau molek alat kilo kita molek kedok. Sepenuh kedok mata dia gapo tu. Gerak molek kedok. Kalau tak daging, tak benda atas tu. Nama ke jeng tak musing. Ataupun musing tak berhenti. Rot longgar, sekeru ke gapo. Berlaku sungguh ni kat anak adik kakak. Dua royak-royak ni. Hidup sebelah, mampu sebelah. Dacing kilo tu, timbangnya kilo tu. Ya kan ada dua belah. Untuk tengok sebelah letu pun boleh tengok, belah ni boleh tengok sebelah ya lekat. Nah yawi. Sabit tu kena semok betul dulu tu. Uji molek kilo kita tu guna betul ke tak? Ada kakak. Benar tak munasabah. Tapi kalau kita tak buat semok ke molek berlaku. Jadi masalah. Dia tak betul mata kilo kan nak nimbe guana. Dia rusak pun payah pula nak pergi cari, nak pergi pinjam pak orang tu. Adik kakak, nak boleh kilo, mata kilo, timbe kilo tu bukan senik. Nak bubuk dengan orang lah pulaknya. Kita nak sudah cepat. Kita nak seberapa sempurna. Jadi gagal pula dia alat timbe kilo tu. Kalau tak cari molek, tak sedia awal-awal nimbe kilo. Tak cek molek dulu betul ke tak mata kilo tu. Rosak ke tak. Bermakna persediaan kita lelah ni kilo tu kena ada. Ada dua lagi molek. Kau cepat. Dua timbe kilo tu. Kemudian pula kena cek dulu dia tu betul ke tak. Rosak ke tak. Tu maksudnya orang jadi penjual lembu kena buat semok ke. Dan nombor 5. Menyediakan kemah, peneduh, panah dan hujan. Ni tugas orang jadi penjual lembu ternak ke korban. Orang jadi penjual lembu korban, tugas dia kena sedia ke kemah. Kemah tu agak apa? Satu, tempat meneduh. Meneduh satu daripada panah. Yang kedua, neduh daripada hujan. Kalau berlaku hujan lelah ni tu, ribut mari mentah-mentah adik kakak lelah ni tu. Cuaca tak menentu. Kalau panas, kalau hujan. Bermakna, kemah kena sedia. Dia hujan, kena buat kerja pun payah. Darah, gapa basuh dengan darah lah. Gari panggil cemang air darah tu. Masa kita buat kerja, ke darah lembu ke. Kalau dia basuh, dia nepeng lah dia kakak. Buat kerja. Tak selesa pun tak selesa kerja dalam hujan. Sabit tu kena sedia ke kemah. Satu untuk meneduh panah, yang kedua kena meneduh untuk hujan. Kiranya kalau berlaku hujan atau berlaku kalau berlaku ribut angin kuat ke apa semua tu. Kemah kena sedia. Tempat teduh tu lah. Kalau kawasan rumah kita teduh molek luah lapang molek ada masalah. Setengah tempat tu di padai-padai panah tu nak pergi teduh mana adik kakak?
Demai wak kerja dalam panah. Tengah hujan. Ni maksudnya menyediakan kemah tu. Tempat teduh. Dan nombor ni, orang yang jadi penjual lembu korban kena buat, iaitu sediakan hamparan melapik daging, melapik tulang, melapik perut. Tepat nak apa tok daging hak orang nak siap tu, orang nak bagi tu, orang nak nimel tu kena ada. Pelapik-pelapik hamparan daging, tepat nak apa tok tulang, tepat nak apa tok perut kena ada. Tika-tika getah tu. Untuk nak tok daging tulang muka perut tu. Ingat juga rata tok atas rupuk lah, tok atas daunnya lah, tok atas daun pisang lah je kerak rata pohonnya orang. Pohon pisang orang. Tu yang jadi kena tanah, kena pasir, cemar, gapo muka daging tu adik kakak, tulang-tulang tu. Nak boleh kau basuh, nak boleh kau tubik pasir tu Allah adik kakak. Bukannya seni. Ni buat kerja kotor, buat kerja pengotor, dengan ibadah. Ibadah ni kena bersih. Kena jaga kemuliaan daging tu sendiri. Sampai tu kena tepat bersih, kawasan luas, kawasan selamat. Tepat tidak yang paling tepat tidak dekat dengan benda-benda bernajis. Kemudian pula lapik molek daging tu. Tulang ke perut, semua jenis terlibat dengan binatang korban kita tu, kena lapik molek. Tepat-tepat dia duduk tu. Biar jadi bersih. Kerja buat kita tu kerana Allah Ta'ala tu. Jangan buat jadi pengotor. Orang pengotor ni panggil tu. Jadi orang pengotor lah bahasa kita sebut. Yang jadi orang pengotor buat kerja ibadah. Mana kena sedia tepat untuk Allah letak daging, letak tulang, letak perut tu. Lapik hamparan dia panggil. Habis itu. Nombor 7. Tugas orang jadi penjual lembu korban kena buat. Iaitu bekalan air yang mencukupi untuk pembersihan. Seperti bersih perut. Ni. Berlaku ni adik kakak kalau tak sedia bekalan air kak. Nak basuh mana perut-perut lembu tu. Nak cuci najis dia tu. Nak buai dalam tali perut tu. Sabit tu kena sedia molek. Air gapo tempat telaga ke kawasan tempat air molek. Sempena untuk membersihkan perut-perut korban kita tu. Kalau orang duduk dekat dengan Bukit Buka, duduk kat air terjun sini. Duduk tepi sungai, duduk tepi moga tu gak basuh dengan air tempat banyak tu. Tapi rumah kita dalam hutan nak ambil air mana air gata tu? Air syaruk, air caruk, air gapo tu. Mana kena sedia batal air. Air kita kena sedia molek. Taki-taki biar penuh air tu. Berlaku masa tu api mapu air tak ada gak? Sudah kerja. Sabit tu kena bekalan tu. Bekalan air tu kena sedia molek. Air yang mencukupi untuk membersih. Seperti bersih perut. Habis itu. Tu tugas-tugas orang jadi penjual lembu korban. Kemudian, tugas penjual lembu korban ni ada lagi banyak adik kakak tugas-tugas dia ni. Sabit tu tak boleh buat main-main orang jadi tuan lembu. Hak nak jual lembu korban ni. Gapo dia lagi? Tugas dia kena buat. Perkara yang seterusnya, mencari penolong yang mahir melapor ternakan korban. Tu tugas orang jadi tuan lembu jual korban. Dia lah, tugas dia lah kena carinya. Orang penolong hak mahir, hak pandai melapor ternakan korban kita tu. Hak pandai melapor korban, dia kena cari. Yang ni, pekerja utama melapor ternakan. Orang hak utama dia cari 2, 3, 4 orang tu. 3 orang ke 4 orang ni, orang hak utama, hak tuan lembu kena cari. Untuk buat kerja nak lapor kulit loleh tu. Nak buat kerja nak pisah ke pohon-pohon lembu tu adik kakak. Orang mahir tu buat kerja tu. Tu benda adik kakak. Bermakna orang jadi tuan lembu penjual korban ni, dia lah kena cari orang yang nolong mahir melapor. Pekerja utama untuk melapor ternakan korban.
Tu tugas dia. Dan yang kedua, cari tukang sembelih yang pandai hukum hakam korban. Tugas tuan lembu, jual lembu korban ni, kena cari tukang sembelih hak pandai hukum hakam syariat, hukum hakam korban. Tu tugas kita. Orang jadi tuan lembu jual korban. Yang ketiga, menentukan ada saksi menentu dan mengawal berjual beli. Kena ada tu. Waktu siapa masa kita nak akad jual beli tu, orang yang jadi saksi. Tuan lembu kena cari molek lah. Siapa dia orang alim yang mahir hukum hakam korban, boleh mari jadi saksi waktu kita menjual lembu korban, membeli lembu korban. Iaitu mengawal waktu berjual beli. Orang yang jadi saksi ni boleh kawal. Jadi kita kena carilah siapa boleh kawal. Siapa boleh jadi saksi waktu nak lafaz jual beli lembu korban. Yang keempat, tuan lembu yang jual ternak ke korban ni kena menentukan pembeli peserta korban atau akikah, nama yang betul dan nombor telefon. Ni kita orang jadi tuan lembu jual korban ni kena buat ni. Iaitu menentukan siapa orang jual beli. Peserta korban kita, peserta akikah tu siapa. Dan nama hak betul tu siapa. Betul tak dengan nama dia waktu dia nak akad jual beli. Dan minta nombor telefon masing-masing untuk mudah berhubung. Dan dengan orang hak masuk korban atau akikah dengan kita tu. Satu, kita ambil nombor telefon untuk mudah hubungi. Yang kedua, kena menentukan pembeli tu orang yang masuk korban ni siapa. Siapa masuk akikah, siapa masuk korban. Kena tulis nama-nama seperti dalam tazkirah yang lepas. Kena senaraikan nama-nama selepas pada akad jual beli. Nama orang hak sebenar masuk korban, hak buat akikah. Sama ada hak wakil ataupun hak sendiri. Bahaya tu dak adik kakak. Okey, yang seterusnya tuan lembu. Hak jual lembu korban. Kena buat apa lagi? Iaitu menetapkan masa dan tempat nak korban. Ni kena tetap molek. Satu, masa. Masa mana nak mari jumpa ni di tempat rumah kita. Dan tempat mana nak buat korban. Tuan lembu kena ayat betul nyanyi. Siapa masa orang cari tempat tak jumpa. Dia tak janji masa mana. Kucak lemeh lah orang mari tak tahu masa mana. Orang nak mari rumah kita tu. Sabit tu kena menentukan waktu, masa dan tempat nak korban tu. Mana, masa, pukul berapa. Royak kepada peserta hak masuk korban dengan kita ataupun dengan hak masuk akikah sana tu. Royak molek kepada peserta-peserta korban akikah tu. Masa mana kena ada sini, tempat mana kita nak buat korban. Jelas pada peserta kita. Jelas pada tukang melapah dan jelas ke pada tukang sembelih. Pada peserta kena jelas masa tempat korban. Pada tukang melapah pun gitu juga. Kena tetap masa mana kena mari. Dan masa mana kena ada tempat sembelih. Di tempat mana kena royak. Gitu juga orang jadi tukang sembelih. Tentukan masa dan tempat nak korban. Kalau tidak hari korban tu Nana cari. Tunggu pukul 11, pukul 12 tak mari lagi. Tu benda. Sabit tu orang jadi tuan penjual lembu korban ni kena jaga semua tu. Kena buat. Dia kena apa? Kena jadi pengurus semua tu. Adik kakak. Kemudian, penjual ternak ke korban. Hak dia kena buat satu. Tugas-tugas penjual ternak ke korban ni kena buat apa? Nombor satu. Dia kena pandai menyebut kalimah menjual. Kalau dia suara tidak jelas, kalau dia gagak ataupun bisu, hendaklah wakil kepada orang lain yang sempurna. Ni, hak tuan lembu jual korban kena tahu. Bermakna, kita nak jual lembu korban ke orang, kita kena pandai, kena reti lafaz kalimah jual korban tu. Tahu jalan cara
nak lafaz menjual korban kita. Sekiranya kalulah kita tu tak ada suara kita slow, suara tak jelas, tak bunyi. Ataupun kita jenis tuan lembu hak gagak. Ataupun kita demam serak tekak. Serak tekuk kerana batuk. Gapo semua tu. Kerana kozore. Ataupun kita tu bisu. Kita tuan lembu korban tapi bisu. Hendaklah waktu nak akad jual beli tu kita kena cari wakil kita. Biar jadi wakil gati kita pada orang yang sempurna. Wakil orang hak boleh gati kita, orang yang sempurna untuk lafaz gati kalimah jual beli ke kita. Para tu dak dikakak. Okey. Yang kedua, penjual ternak ke korban kena reti, kena tahu, iaitu boleh berdoa selepas berjual beli. Tahu ke tak doa selepas jual beli tu gapo dia? Hak ni orang hak jual lembu korban kena tahu ni. Lepas pada terima pitih orang suruh kita tu secara tunai patut kita buat gapo? Iaitu boleh berdoa lepas terima pitih. Lepas kita berjual beli sudah. Nak doa. Ajadah dalam tazkirah lepas tu. Gapo dia doa tu adik akak tengok balik tazkirah lepas-lepas tu. Nombor 3. Kita penjual ternak ke korban menjadi orang tengah pada peserta korban dengan tugas melih. Ni tugas kita orang jadi penjual ternak ke korban. Iaitu kita nak jadi orang tengah. Orang tengah pada peserta korban dengan tugas melih. Sebab orang jadi peserta korban tak kena tugas melih. Tugas melih tak kena peserta kita. Bermakna kita orang jadi tuan lembu jual ni kena jadi orang tengah. Juk kena ke. Royak. Pada tugas melih. Royak pada peserta kita. Nombor 4. Tugas orang jadi penjual ternak ke korban kena buat. Iaitu tulis dengan terang dan jelas. Kalimah jual dan kalimah beli. Nak akad jual beli tu tulis molek di kertas tu. Kalimah gapo aku nak lafaz jual. Kalimah gapo patut orang lafaz beli. Tulis pula dah. Tulis biar terang dan jelas. Okey. Hak kita belajar dah tu. Tulis nama Fulan bin Fulan. Gapo dia buat? Korban berapa gia? Akikah berapa? Tu maksudnya adik kakak. Dari tazkirah lepas kita panggil lebar dah. Lepas tu, yang kelima, tugas penjual ternak ke korban kena buat. Iaitu menjadi ketua pada keseluruhan kerja yang boleh dirujuk, yakni bertanya. Yang boleh dirujuk dan bertanya. Maksudnya, kita jadi penjual lembu korban ni, kena jadi ketua pada keseluruhan kerja. Orang akan cari kita. Kita tuan lembu jual korban ni. Orang akan rujuk kita. Orang akan tanya hal-hal dengan kita. Jadi kita lah kena menjadi ketua pada seluruh kerja buat. Nak gapo, orang kena cari kita. Tak ada gapo, orang kena royak kita. Nak gapo kena kecek dengan kita. Itu maksudnya. Kita nak jadi ketua pada keseluruhan kerja yang boleh dirujuk. Yang ni bertanya. Habis itu. Kalau masalah bisa topo. Kena carilah tuan lembu tu. Tuan lembu asal tu. Tuan jual lembu tu. Ada kedok pisah gapo ngasah pisah ni. Ngasah kapok parai ni. Sabit tu peralatan dia kena sedia apa? Mudah orang tanya, mudah ambil. Dia orang tanya mana muka batu ngasah. Tu dalam besen tu sedia dah ada dalam bekas-bekas tu. Mana muka alat pelapik. Ni ada ni dalam bekas-bekas ni. Kita tak sini dah. Mana kemah. Mudah orang cari kita dan mudah kita menyerah pada orang. Jadi memberi kemudahan pada orang. Buat kerja. Pada tu dah adik kakak. Tu dia panggil tugas penjual ternak ke korban. Dan nombor ni, tugas penjual ternak ke korban kena buat, iaitu membuat suruhan, perintah
Apa yang nak dibuat daripada satu kerja kepada satu kerja. Ya kena suruh lah waktu awak kerja korban tu. Lepas pada kerja ni, awak kerja ni pula. Lepas kerja ni pula. Dia kena jadi pengaruh situ. Menyuruh orang. So awak gapo ni tengok orang duk caci orang senyap kita tak suruh kat orang ni dia malah lah. Kalau duk kilas tangan pinggir habis perut je lah. Hak jatuh, hak tino-tino ni boleh tolong, boleh iris daging, mai iris daging. Boleh nimel, mai nimel. Jangan duduk saja. Tu benda. Kena jadi pengaruh. Suruh orang buat kerja. Orang tukar-tukar melapor kita cari ni. Ni bahagian ni, ni bahagian ni. Anu bahagian nak wear belulan-belulan ni sini. Ni nak sedia tempat untuk lapor-lapor daging daripada pohon belakang, pohon depan ni. Jadi dia kena suruh yang tu lembu tu. Jadi tua waktu tu. Orang mudah dengar kata sebab dia tuai lembu. Jual lembu. Lembu korban dia tu. Okey. Lepas apa dia lagi hak dia kena buat dia kakak. Iaitu nombor 7. Memperkenalkan peserta dengan tugas sembelih. Seperti perkara oleh atas sana ni. Dia jadi orang tengah kena perkenalkan peserta dengan tugas sembelih. Sebab nak menyerah kuasa, nak memberi wakil ke apa tu lah. Mudah tugas sembelih nak panggil waktu nak sembelih anu, waktu nak berniat anu. Ada adik kakak. Betul tu lembu kena memperkenalkan peserta dengan tugas sembelih. Dan nombor 8. Tuai penjual ternak ke korban ni kena buat gapo? Iaitu menanggung upah pada tugas sembelih. Orang hak menanggung upahnya pada tugas sembelih adalah penjual ternak ke korban. Tuai lembu asal tu. Kena tanggung upah pada tugas sembelih. Bukan ambil daripada daging peserta. Tu benda. Nombor 9. Orang melapor sedekah daripada peserta korban dan akikah. Iaitu orang melapor hak tuai lembu asal cari tu 2, 3, 4 orang saning. Sedekah tadi, sedekah daging ke gapo tu tadi daripada peserta korban dengan akikah. Bermakna masa mana ni sedekah ni? Waktu sudah selesai dah bagi segi seorang dah. Cukup dah berlaku ambil. Masa akhir penutup tu nak sedekah pada tu orang melapor ni tak tengah. Ni nak orang ni nak beri berapa daging, orang nak beri berapa tulen, tak tengah tu lah. Nak sedekah gapo? Kepada orang tuai melapor hak tuai asal cari ni. Bermakna orang peserta korban dengan akikah kena sedekah pada orang melapor tu. Dek. Dan nombor 10. Membersihkan tempat selepas sempena korban. Darah, najis, hendaklah dikambuh dan tabur kapur. Ni kerja orang jadi tuai lembu. Jual korban. Kena bersihkan tempat selepas sempena korban. Tempat ada darah, ada najis, tahan lembu apa semua tu, dia kena bersih. Kena kamu, kena bersih, kena cucu air. Kalau ada kapur, tabur kapur, nak hilang daripada kotor, bang busuk, hanyir apa semua tu. Nak bersih darah, najis apa dia kena cara. Jangan duk lepas rata darah binatang korban. Sebab kemuliaan dia tu. Jangan tinggal. Jangan duk tinggal. Jangan duk tinggal dengan cemar, dengan darah kotor atas tanah tu. Mana kena bersih. Kalau ada cepih tulis hak ngecik-ngecik dia kena kokok bersih, kena tanam molek. Tu tempat tu kena bersih semula. Daripada lepas pada korban tu. Ni daging korban ni adik kakak, bukan daging sembelih untuk jual. Tapi tu orang jadi tuai lembu jual korban kenapa korban kerana nak suruh pada Allah Ta'ala. Bukan korban sembelih untuk nak jual makan. Jangan duduk tinggal koksi. Darah-darah, najis-najis, tai lembu, apa semua. Kekotoran dia, apa semua. Jangan tinggal koksi. Kena cara bersih semula. Tempat-tempat hak kita buat kerja korban tu. Hedak tu dak adik kakak. Orang lagu mana? Orang hak jadi penjual ternak ke korban. Tuai lembu,
hak jual lembu korban tu. Kena cara. Dan akhir sekali. Bahagian akhir dah. Penjual lembu ternak ke korban hendaklah 1. Mengadakan sedekah makanan dan minuman masa bekerja. Orang hak jadi tuan lembu jual korban ni yang jadi orang kedekut bakhil. Tuan lembu jual korban kedekut bakhil ni setengah tempat tak sedia go satu. Air ko, minuman, makanan ko, kuih muih ko tak ada waktu orang mari kepada orang buat kerja korban. Jenis orang dekut. Kuih-kuih, tepung-tepung, makanan ke apa tak ada waktu orang. Dia tak tahu rumah ya no. Nayawi. Setengah orang jadi tuan lembu korban tak reti nak sedekah pada majlis hak besar pahala kebajikan. Keberkatan sedekah pada majlis korban ni apa yang diberkat banyak sedekah kita tu. Sebab orang mari buat kerja. Orang mari tu buat kerja ibadah. Bukan mari nak makan, nak jalan main-main. Sebab nak nolong ibadah korban, ibadah nak serah pada Allah Ta'ala. Sebab tu pahala dia besar. Sedekah pada tempat tu. Kita tuan penjual lembu korban ni kena sedia makanan tu. Makanan raya, minuman raya tu bagi. Sedekah pada tempat korban kita. Sedekah makan kepada orang mari nolong, orang mari melapor orang buat kerja korban pada peserta gapo ni. Orang buat kerja ni. Bukan sedekah makan kata rumah kita, orang mari jalan makan main-main tu. Pahala besarnya pada tempat awak kerja ni. Kita tuan rumah penjual lembu korban tu. Yang ni sedekah hari raya paling molek kepada orang buat kerja korban, bukan kepada orang mari jalan rumah kita, mari dia lenggok-lenggok buah saja. Pera tu tak? Hak tu bahagian biasa ya tu dekah. Hak dekah banyak pahala ni. Kepada orang mari nolong pak kerja kita ni. Hak panggil buat kerja korban ni. Bermakna kita penjual lembu korban ni yang kedekut bakhil. Buatlah kuih muih ke apa, buatlah air ke apa, waktu bik mari teh air kopi, Nescafe, Milo ke waktu bik mari. Kalau buah-buah waktu bik buah-buah kalau ada kebun kita pisang ke, moktel ke, durian ke. Durian. Waktu bik mari sedekah, timu Cina ke, pauh ke, orang lima manis ke, waktu bik mari sedekah. Tu maksudnya kita nak bersedia ke sedekah makanan minuman. Bukan masuk tuan lembu saja ni. Yang kedua, peserta juga dianjurkan membawa sedekah makanan minuman. Pihak orang jadi tuan lembu jual korban pun kena sedia makanan minuman untuk raya di tempat korban tu. Orang jadi peserta 7 orang ni. Orang mari nolong ni bawa lah juga sedekah makanan tempat berkat tu. Jangan duk nyayang. Mari bawa tubuh saja, mari bawa supik dia je. Kilah dengan pisah dia ya bawa. Orang lain tak bawa-bawa. Lepas tu, nanti lapar lah. Kecek huduh lah, kecek nak marah. Main dengan letih, dengan lapar kak. Kita gapo tidak bawa. Dekuknya hati tu. Tak faham berkat sedekah di pagi raya tempat korban kita buat. Bermakna orang jadi peserta juga. Kesemuanya hak terlibat tu. Orang korban ke akikah ke. Bawa makanan minuman. Bawa sedekah makanan minuman masa bekerja. Di pagi hari raya tu adik kakak. Bawa di tempat orang buat kerja korban. Kita bawa tempat kita buat kerja korban. Nak semalam, nak gapo tu. Dia lapar gak boleh makan selalu air. Kalau kita buat mari tu. Dan mai 7 orang tu sikit, orang ni sikit bawa. Agak banyak lah. Boleh tahan nak makan. Dengan tapeng, dengan topak, dengan kek lah. Dengan buah-buah lah, dengan itu lain ni lah. Sebab apa pakak bawa mari sedekah belakang tempat korban tu. Bawa. Tu benda. Sikit sore bawa tak nanti kau banyak. Atas kita lah nak sedekah banyak sikit tu bawa taruh mana. Tapi bawa sedekah makanan minuman tempat korban tu. Kita peserta, kita tuan lembu korban. Kita tuan lembu penjual korban. Dan barang-barang hak sedekah nak tak mana? Penjual lembu ternak ke korban hendaklah sediakan tempat. Meja-meja tu.
Tuan lembu, hak jual korban tu lah kena sedia mejanya. Nak tak kuih-kuih hak rewak mari ni. Ayah mari tempat korban nak makan ni. Sedia meja, sedia tempat tikar ataupun kursi-kursi ke apa. Memudah ke tak air batu tak gapo. Yang tak bawah. Takut tijak. Kotor tempat kerja tu. Witok atas meja. Apa tak meja dua sebutir dua. Tempat tak kuih, tempat tak air, tempat tak bekas-bekas plastik kita tu. Saya kedak dia kakak. Tu benda. Bermakna makan ni, minum ni hak kita tak atas meja tu, mari letak mana? Mari letak tempat orang buat kerja. Jangan letak depan rumah kita. Orang tak pergi. Saya dak ada kakak. Jangan meja tu tak depan tangga rumah kita, depan muka pintu rumah kita. Jangan. Mari tak dekat orang buat kerja. Tempat orang duk nakir tulang, tempat orang duk siar daging ni. Mari tak sini. Mudah orang lapar, orang tak ambil lalu. Sedia gelas-gelas plastik yang tak kena basuh tu pakai buai tu. Pinggir-pinggir plastik tu sedia pakai buai tu. Tak payah nyusah kita. Beli hak siap-siap dah adik akak. Sedia tempat tu sapuh orang nak buai sapuh tu. Jadi orang lepas rata lah tak tahu tak ada tu sapuh kata kak. Semua tu kita kena sedia tempat tu. Mari tempat makanan tu mari tempat orang buat kerja. Bukan tak depan rumah kita, tangga rumah kita. Orang tak pergi situ. Harap tu deh adik kakak. InsyaAllah. Kau tak payah apa? Amin kan anak. Ya. Lepas pada tu, habis bahagia orang jadi tugas-tugas penjual ternak ke korban. Inilah tugas, semua tugas-tugas tu hak orang jadi penjual lembu korban. Hak anak oyak tu. 2-3 lah ketah. Bahagia dia saja. Hanya cara ringkas lah sebab malam ni kita rumusnya je ni. Hak panjang lebar, bukti-bukti apa kita belajar dah. Untuk malam ni rumusnya tugas-tugas kerja, orang jadi penjual ternak ke korban kena buat gapo kata. Tak pada awal saat ni sampai ke akhir ni, itulah benda-benda dia kena buat. Tu habis. Dan ada lagi tambah dia mula kita tambah pula kalau ada tinggal gapo-gapo. Nah. Kita pergi pula pada bahagian yang kedua. Tugas peserta korban. Saat ni tugas orang jadi tuan lembu jual korban. Yang kedua ni pula tugas peserta korban pula. Orang masuk korban, orang masuk akikah tu. Dia panggil peserta. Peserta ni orang masuk beli gia korban dengan gia akikah tu. Tugas dia nak buat apa ni? Orang masuk gia korban, gia akikah ni. Iaitu senarai tugas kerja-kerja yang mesti dibuat oleh peserta korban. Nombor 1. Dengar baik. Tugas gapo kita peserta korban kena buat. Iaitu nombor 1. Kena membeli ternak ke korban. Dengan pitih yang telah dikeluarkan zakat dan telah dibersihkan infak. Ni tugas yang pertama. Duit yang nak buat bayar. Gia korban kita. Duit yang nak buat bayar bahagian akikah kita tu. Kena duit bersih. Bersih. Hak daripada sesar dah keluar zakat. Duit hak kita dah keluar zakat. Duit hak kita dah bersih infak. Misalnya, hak zakat tu bahagia tahun ni ke. Himpun ni tahun ni kita bersih zakat. Hak wajib. Dan hak infak ni hak kerja harian bulan ni. Hak kita dah ambil makan seumur tu. Gaji tu. Misalnya boleh 1,000. Waktu ambil 25 kok. 2,000. Jadi 15 kok. 3,000. Waktu ambil 25 kok. Jadi 75 kok. 4,000. Jadi berapa? Jadi 100 kok. 100 kok tu lah kena bersihnya. Sebelum buat bayar korban tu. Tu adik kakak. Bermakna kena bersih pitih tu dulu. Sebelum buat bayar korban. Kita peserta ni juga. Bukan setakat orang jadi penjual lembu korban tu saja kena bersih pitih dia buat beli lembu tu. Perikat kita orang beli korban ni. Orang beli bahagian korban jadi peserta ni pun juga kena bersih duit kita. Pasal
Tu tugas tuan lembu. Kena bersih harta dia. Kita tugas peserta. Kena bersih harta kita nak beli lembu korban. Hei dak adik kakak. Bermakna, pitih duit hak nak bayar korban nanti di pagi raya tu, kita kena bersih daripada zakat dan bersih daripada infak kita. Cabut dulu bersih tu. Habis situ. Yang kedua, tugas peserta korban kena buat iaitu paling afdal daripada usaha dan daripada himpunan jimat cermat daripada usaha sendiri dihipung ke. Bermakna, duit yang nak bayar korban tu afdal daripada usaha kita sendiri. Duit pitih yang kita hipung sendiri. Daripada jimat cermat kita. Daripada usaha sendiri. Daripada usaha kita sendiri yang kita hipung. Bukan daripada duit sedekah orang. Tak tu dak adik akak. Duit yang nak bayar korban tu. Mesti duit daripada susah lelah kita. Kita hipung buat korban. Bukan duit daripada sedekah orang, sedekah anak cucu. Tak tu dak. Tu hak lebih afdal. Pitih nak belanja buat korban. Hari raya ni lah. Tu benda. Yang ketiga, orang yang jadi peserta korban tugas dia kena buat iaitu kena akad jual beli. Dengan akad jual beli yang disahkan. Paling afdal, akad jual beli pada pagi nak korban. Iaitu adanya penjual, adanya ternak ke korban. Yang ni nampak ditengok dengan sahih dan disahkan oleh saksi. Tu benda adik kakak. Tugas kita, orang jadi peserta korban nombor 3 ni, kita kena akad jual beli. Waktu pagi, hak afdalnya paling molek akad jual beli ni bila? Iaitu pada pagi nak korban tu. Bapa jadi afdal? Sebab akad jual beli yang disahkan adalah satu, adanya penjual. Yang kedua, adanya ternak ke korban. Lembu ada depan, orang jual ada depan, pitih kita ada tangan. Dah adik kakak. Tu waktu paling afdal kalau nak akad jual beli, iaitu pada pagi raya nak buat korban tu lebih afdal. Sebab lembu pun ada, tuan jual pun ada, kita beli pun ada, pitih tunai kita pun ada. Dah tu dak. Okey. Dan masa nak akad jual beli tu disahkan oleh saksi. Orang nombor 3 kena ada iaitu saksi yang mengesahkan sah lafaz jual kita, sah lafaz beli kita. Sabit tu dia kata mana? Perpindahan milik tidak berlaku jikalau salah akad jual beli. Tu benda yang paling takutnya. Ni paling kita bimbang. Masa akad jual beli ni paling bimbang. Nampak mudah je. Akad jual beli ni. Tapi akad jual beli ni bukan akad jual beli biasa-biasa. Tak percaya, adik kakak buat rakaman. Rakaman video hari raya korban tempat orang akad jual beli tu. Ada kedok saksi yang mengesahkan betul salah lafaz jual, lafaz beli tu. Orang yang jadi saksi sini siapa kena cari? Orang tu jual lembu korban tu lah. Cari orang pandai, orang mahir agama, orang tahu hukum hakam korban, orang faham hukum hakam korban. Jadi saksi waktu kita jual, waktu orang beli dengan kita. Jangan kita sama peserta, kita orang jual dengan peserta dua orang tu je. Mengesahkan betul jual beli kita. Jangan. Mesti wajib kena ada saksi. Baru jadi betul akad jual beli kita. Sebab saksi tu boleh betul kalau berlaku salah. Waktu akad jual beli. Kalau tidak tak betul di akad jual beli kita tu, tak jadilah perpindahan milik kita. Tak berubah jadi hak milik pembeli. Sebab salah waktu lafaz beli ataupun waktu jual korban tu. Inilah benda hak kita kena semak. Kita sebagai peserta,
Hak lebih afdal kita akak jual beli pagi raya, lembu ada, duit ada, orang jual ada. Kemudian saksi ada. Tuh benda adik kakak. Nombor 4. Orang yang jadi peserta korban kena buat tugas dia. Apa dia lagi? Iaitu hendaklah ditulis kalimah yang betul untuk membeli itu. Kalimah-kalimah nak lafaz beli tu kita nak tulis betul. Kalimah-kalimah tu sabit tu nak ada di kertas. Lafaz kita nak beli tu. Lafaz orang nak jual tu. Tulis betul. Tulis jelas. Terang dan jelas di kertas kita tu. Lafaz jual lagu mana. Lafaz beli lagu mana. Mudah kita nak turut ikut. Tak boleh main ingat di otak ke ni. Dia kakak. Tapi tu nak ada saksi tu. Dia betul. Kalau main otak kita kak. Main jual beli. Supaya jual beli makanan biasa je lah. Bukan nak beli lembu korban ni. Hak ni nak beli lembu korban. Lembu ibadah. Bukan nak beli makanan di kedai rocik di gapo ni. Sabit tu nak ada saksi. Waktu akak jual beli kita. Supaya orang nak nikah kahwin ni. Adik kakak. Sah tak sah dia. Tak. Nak ada saksi. Okey. Hendaklah ditulis kalimah yang betul untuk membeli itu. Iaitu. Kalau kita kak, dalam contoh akan datang, lafaz jual, lafaz beli, niat, doa, kita akan belajar dalam tazkirah akan datang. InsyaAllah lah ada mungkin sehari 2 lagi kita pun habis ni. Anak pun, kena royak benda-benda ni untuk semak balik. Betul salah kita nak buat tu. Anak bersedia untuk diri dan juga untuk jemaah ramai. Terserahlah pada ada gangguan pula. Lain tak sepenuh sama hari ni. 2-3 malam ni, lain tak sepenuh molek dia aku. Kan mampu. Lah ni depan anak ke orang naik, ke orang tak ada. Ke orang turun, ke orang banyak. Lain tak sepenuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tugas-tugas korban seperti menyimpan meja dan makan ni. Kena buat jadi amin. Okey, baik. Cuma adik kakak yang dihormati. Itulah benda-benda tugas orang jadi peserta korban. Gapo dia lagi? Selain pada tulis perkataan kalimah nak lafaz beli lagu mana dengan terang jelas tu. Dia kena sedia lagi. Iaitu lepas pada dia lafaz beli tu. Lepas pada orang jual ular tali kita. Kemudian kita ni bila saja nak lafaz kita nak terima tali. Iaitu lepas orang jual lafaz sudah, ya ular tali kita. Tali lembu tu lah. Maka kita ni orang beli bersegera terima tali. Bila nak jawab akad jual beli. Dan orang jual pun serah tali kita. Kita pun cepat-cepat bersegera terima tali tu tadi kakak. Orang jual pun serah tali lepas pada ya lafaz jual. Ambo atau sengaja aku atau saya jual lah satu bahagian lembu korban ini dengan harga contohlah 4,500 kod tunai kerana Allah Ta'ala. Ya pun suruh tali kita tu lah kita kena lafaz beli tu, pegang tali lafaz beli. Jadi orang jadi orang tengah saksi tu kena dengar molek. Dengar jelas lah. Kalau tak jelas kena ulas semula. Cara lafaz jual tu. Kalau orang beli ni tu kokak dia mualak. Dia panggil putus mualak lama. Orang hak beli tak boleh nak ulas. Tak boleh nak ulas dah. Bermakna kena orang jual mula semula. Ulas semula jualan dia tu. Lepas pada dia jual, dia suruh tali. Kita ni pegang tali, lafaz kalimah beli. Orang jadi saksi yang menentukan betul ke tak. Sah. Kalau betul dah, saya belilah satu bahagian lembu korban ini dengan harga 4,500 kod tunai kerana Allah Ta'ala. Misalnya contoh. Sesat. Barulah kita kena buat gapo lepas pada tu. Lepas pada kita terima tali, lafaz beli, duit itu. Tangan tak ada dak. Sabit tu kena cek molek. Kena cek molek ni. Orang jual lembu korban
Ada, bukan saksi ni kena cek. Tuan lembu sedia dah. Orang beli sedia dah. Duit ada. Lembu ni, lembu nak jual ni. Ada berlaku dah. Sebab lepas pada lafaz beli saja, selepas pada kita beli pakai tali sudah, kita lafaz beli, sesal lafaz beli tu, kita kena serah duit tunai. 4,500 kot kena serah lah. Dah kita beli tunai, sebut tunai kerana Allah Ta'ala, okay? Kita pegang duit tu kena buka lah. So, 2, 3, 4, kepil 5 dengan 500 kot. Hola kau tu, betul tak duit tu? Kena bilang, nama kau Allah harta kau duit tak cukup. Duit ni kena buka molek. Sekeping, berapa keping. Nama kau lebih. Setengah tu orang lebih. Lebih pada harga lembu. Sambil tu kena bilang molek. Nak seruh kau tu orang jual tu. Kita nak serah, kita tengok tangan kita ni duit ada sungguh, cukup sungguh. Serah pada orang beli. Dia orang beli nak kata gapo? Orang beli tak. Orang beli serah pada orang jual sudah. Okey. Sudah serah pitih orang jual nak kata gapo? Ni lah kena reti orang jual saat ni tu. Iaitu kena ucap syukur. Terima kasih. Dengan doa. Jazakallahu khairan kasira atau jazakumullah. Jazakallahu khairan kasir. Boleh pahala pula situ. Semoga Allah Ta'ala ganti. Harta ataupun duit ataupun rezeki. Hak lain-lain lagi no. Rezeki hak. Maksudnya, rezeki hak yang habis untuk belanja korban ni, Allah Ta'ala ganti hak lain. Hak molek-molek. Hak lebih molek, hak molek-molek. Rezeki yang berkah. Kepada orang beli korban. Lain lekat-lekat ni adik aku. Minta maaf lah. Kan nak kecek pun tak tahu lah lagu mana jadi. Dengan kata lain, kebanyakan orang jadi tuan lembu ni teringat. Benda mudah dah nak kata tak kata. Kan nak buat rakemeh, kan nak duduk bersama gitu. Tak bunyi jazakallah khairan kasira. Terima biti pakai senyap. Tak kira setepak ada, 2, 3, 4 tepak. Terima piti pakai senyap. Tak ada kata jazakallahu khairan kasir atau kasiro. Tak ada. Tepat jemaah lagu mana? Dengar tak? Tuan lembu ucap syukur berdoa kepada kita balik. Bila suruh pitih korban. Pitih hak bayar korban tu. Lain masalah ni minta maaf lah kan nak sudah cepat-cepat. Lain hidup mampu ni learn ni tu adik kakak. Kan nak tengok kepada wifi tu. Ada masuk, ada tubik. Lain. Kalau jemaah dengar molek, Alhamdulillah tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Okey, itulah benda-benda orang jadi peserta korban kena buat. Selain pada tu, bersegera terima tali bila nak jawab akan jual beli. Berdoa dan sambil, ni. Sani, orang yang terima pitih. Tuan lembu yang terima pitih kita bayar ya berdoa. Kita orang korban ni. Masa kita pergi tali, lafaz beli ke apa, butir mata kita tu. Iaitu berdoa dan sambil melihat pada ternakan yang dibeli. Kita ni kena berdoa. Sambil mata kita tengok, pandai ke lembu kita beli. Berdoa dengan doa ke apa? Waktu lepas ada kita bayar pitih tu. Berdoa dengan doa. Kita dah baca dalam doa niat korban tu. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Kita kena kosak dalam hati maksud doa tadi tu. Iaitu, inilah ternakan aku beli. Inilah ternakan aku beli daripadamu dan akan dikembalikan kepadamu bila dikorbankan. Pada tu tak adik kakak? Ya, masalah sama lah. Ganggu macam-macam. Habis tu kan nak suruh cuma cek tu lain tu. Lain tak syomel lain ni. Malam ni lain masalah sama. Okay. Orang tu telefon ke orang ni telefon. Okey, jemaah adik kakak. Dengan kata lain, kita jangan lupa selepas bayar pitih, tengok ke lembu dan berdoa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Inilah ternakan aku beli daripadamu dan akan dikembalikan kepadamu bila dikorbankan. Serah ke pitih tunai. Serah ke pitih tunai pembelian selepas itu. Atau semasa
selesai membeli. Waktu masa kita nak menyerah pitih ke, kita doa. Tadi kita nak suruh pitih dululah senik. Baru otak kita tak selaru, tak lupa pitih nak bayar. Bayar dulu pitih ke orang. Lepas pada tu butir mata tengok ke lembu kita, berdoa lah. Adik kakak waktu tu. Lepas selesai bayar pitih, lepas selesai lafa pembeli tu. Okey. Seterusnya jemaah adik kakak. Hendaklah nombor 7. Ya boleh dua cara tadi doa tu. Masa duit duduk tangan kita, lepas pada lafa beli, duit duduk tangan lagi ke. Mata kita tengok ke lembu, lepas doa. Kalau sempat waktu tu tak gaduh, tak ada masalah ke apa. Dan yang kedua, lepas lesah beli. Dah bayar pitih, kita tengok lembu, kita doa dengan Allahumma hazasan itu. Okey, nombor 7. Orang yang tugas-tugas peserta korban nak buat, hendaklah memberi kuasa pada tugas sembelih. Ni. Kena with kuasa. Kita tugas kita orang jadi peserta ni, kena memberi kuasa kepada tugas sembelih untuk menyembelih ternak ke korban kita. Kena suruh kuasa. Dia akan memberi wakil pada tugas sembelih. Yang ke-7 tu. Dan yang ke-8, bersama-sama bertakbir bila ternak ke dibaring ke sampai masa nak sembelih. Apabila waktu nak sembelih, waktu baring ke binatang, ada perubah binatang tu nak korban. Waktu tu diketuai oleh tugas sembelih. Kita belajar dua bahagian ni, dua bahagian tugas sembelih. Jadi ketua, suara menyuara ke takbir waktu baring ke binatang. Kita semua peserta kena semarak ke bersama-sama bertakbir. Sahut ke takbir tadi. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulai beberapa kali, tugas sembelih jadi ketua tu ke. Ya ulai beberapa kali, lepas pada dia berhenti tu, kita nak berhenti dah lah. Okey. Dengan kata lain, tugas kita, bila bunyi suara takbir, kita kena mula takbir bersama-sama. Kalau tak ada orang takbir, kita tino ke kita jatuh, menyuara ke dulu. Suara kita tu kena besar suara kita tu. Biar orang lain pakat dengar, bila dengar, orang lain hak jenis reti kak, boleh pakat tu. Hak tak reti kak, senyap, kelipah. Buat bodoh, mata bodoh gitu ya adik aku. Orang buat ibadah ni kena bertakbir. Waktu membaring ke binatang tu, waktu sebelum nak sembelih. Tugas kita lah kena bertakbir ramai-ramai tu. Bukan bertakbir waktu tu kerja tugas sembelih. Tugas sembelih ni ada agak. Waktu dia nak sembelih tu dia takbir 3 kali. Bukan waktu tu. Masa tengah perebah tu. Ulai beberapa kali takbir tu. Takbir tasbih raya tu orang panggil tu. Bukan kata waktu tugas sembelih tu nak melih tu kita takbir. Masa mana yang adik kakak. Tapi tu waktu dia kata sama-sama bertakbir bila ternak ke dibaring ke siapa masa nak sembelih. Kita kena bertakbir. Okey, seterusnya jemaah adik kakak. Mari awal ke tempat korban seperti masa yang dijanjikan. Ni adik kakak. Apabila dah berjanji pukul berapa kena ada di tempat sembelih. Kena mari awal lah. Adik kakak. Bermakna kita dengan kita dengan tuan lembu, kita dengan penjual lembu korban ni kena janji masa. Lepas pada maya raya pagi tu, kalau hari raya pertama pukul berapa? Hak mesti ada di tempat nak jual beli korban ni. Mula-mula sebab kita mula-mula bila siapa nak akad jual beli korban dulu. Sesat jual beli baru sembelih. Jadi nak mari bagi untuk akad jual beli tu pukul berapa. Dan kita nak mari lebih awal lah. Sampai tu kena cedek masa tu. Misalnya tempat kita maya lewat. Pukul 8.30 tak sudah lagi. Tempat pula ada jauh. Setengah jam tak sapa lagi. Mungkin sapa lebih kurang dalam 45 minit baru boleh sapa tempat kita nak korban. Bermakna kita nak standby dah dalam lebih kurang pukul 9.30 ke 10. Baru kita boleh sapa tempat hak nak korban tu. So tempat kita jauh. Nak pergi sembelih korban tu. 2 tempat kita semaya lewat semua. Lewat semua semaya. Orang lain sudah awal lagi. Tu benda. Mana kita nak standby masa tu
Siapa tepat nak janji nak akad jual beli dengan tuan lembu, dah nak buat sembelih korban. Kena tepat masa dah, mari lebih awal. Janji dengan masa mana sedia masa tu. Baki masa tadi akak supaya kita pun jadi tak gaduh. Kalau mari lewat sikit pun, kalau kita mari dalam masa tempoh kita kita cok dah tu, jadi kita pun senang hati. Mari-mari dengan masa hak kita janji dah. Kita mari lebih awal lagi comel. Dia sudah semari awal mari selalu. Ni setengah orang tu lah kena tukar pakaian, kena ambil barang di rumah tu. Nak boleh ke mari tempat korban kita tu. Ada setengah tu lapar. Muka mari nak orang nak pagi tu orang suruh makan tak siap makan. Nak poso tak boleh kena poso. Tu masalah jenis orang lama tu. So nak poso apa hari raya adik akak. Tak boleh ya terposo sunat pada orang nak korban. Kita orang nak korban buat hijau nak makan awal-awal. Orang tu buat hijau buat tak apalah tak makan pun dia kelik sumak lepas pada raya. Gede lah sumak lepas tu perut dia tu lepas tengah hari Zuhur dia boleh makan. Lagi kita nak buat hijau adik akak. Buat hijau nak makan awal-awal. Sesal lu makan kenyang ketak perut tu. Bak masa nak buat hijau ni banyak je. Susah pak lembu tu. Okey, dengan kata lain, persediaan kita orang jadi peserta korban tu lah. Selain pada tu, mari lebih awal atau mari awal sikit ke tempat korban. Masa, seperti masa kita janji, yang dijanjikan. Seperti masa yang dijanjikan. Okey, nombor 5, peserta korban dan akikah berada di depan sembelihan. Yang ni, perhatian pada peserta lelaki. Jangan duk pegang lembu ternak ke. Hak ni tugas orang jadi tugas sembelih. Sebelum you nak buat sembelih, you nak tanya. Siapa dia korban, siapa dia akikah. Mana peserta korban dengan akikah ni. Kalau dapati peserta korban hak jatuh, mari duk pegang lembu, you kena buat, you kena ambak. Ambak tobik. Gati orang lain mari pegang. Pasal tugas orang jadi peserta korban ni, kena duk depan lembu belakang. 7 orang tu. Untuk buat niat. Untuk bersedia untuk berniat korban. Bersedia untuk berdoa korban. Tak? Sabit tu orang yang terlibat dengan korban yang duk pegang lembu tu. Orang yang tahu siapa orang tu kes sembelih tu. Kena tanya. Mana peserta korban ni? Mai pergi depan ni belakang. Tak usah mai pegang lembu lah. Belok ke orang lain, orang ramai penolong-penolong ni. Tugas kita orang jadi peserta untuk berniat. Mai duduk depan ramai-ramai tu. Jadi kita tu orang jadi peserta korban ke akikah ke berada di depan sembelih belakang. Terutama orang jatuh ni raik semua. Raik duduk pegang lembu, duduk ekor, duduk pegang dia ekor. Nak nampak mana main orang duduk sembelih tekak lembu tu. Kita nak tengok darah mengalir. Tak kena buat tak nampak kelih. Darah mengalir ke mana tu. Mai duduk tinis lembu tu. Duduk kalut dengan tinis lembu. Tak ada mikir cara nak tengok darah lembu. Takut lembu gelepas. Habis tu orang yang terlibat dengan korban tak boleh duduk pegang lembu. Waktu sembelih dia kena duduk depan tu 7 orang tu. Tak kira tino, tak kira jatuh. Tu benda tugas orang peserta kena buat. Jangan duduk pegang lembu ternak ke. Yang duduk pegang lembu nak sembelih tu. Mai duduk depan belakang-belakang. Tugas hak kena buka mulutnya tugas sembelih. Waktu tu. Okey, habis itu. Tugas peserta korban lagi. Ada lagi dia tak habis lagi adik akak. Jadi, tugas peserta lagi kena buat gapo. Selain pada 45 ni belah kara le atas tu. Belah 15 ni belah kara tu. 45 ni 7 perkara le atas orang jadi peserta kena buat. Yang seterusnya, kita peserta korban kena tahu. Boleh berniat korban ni bila? Iaitu berniat korban atau akikah bila nampak darah sembelihan mengalir. Habis tu perlu orang peserta korban kena duduk depan korban tu. Kena duduk depan lembu tu. Nampak saja darah mengalir, boleh start niat lalu. Jangan duduk lain. Tu maksudnya tugas kita peserta korban. Jadi, kalaulah tugas sembelih tak royak agak, rata duduk popok orang-orang peserta korban ni.
Hak tua macam hak tua, hak tino, hak jatuh. Rata duduk tahu duduk mana. Itulah suara ketua waktu tu tukar sembelih kena suara, kena buka mulut. Jangan bisu. Untuk menyuarakan tunjuk ajar, tegur ajar pada peserta semua tu. Bermakna kita peserta kena sedar waktu mana kita kena berada untuk berniat sembelih. Boleh berniat korban atau akikah kita bila nampak darah waktu mana. Iaitu waktu sembelih mengalir tu, darah mengalir. Dan kita kena duduk depan belakang-belakang. Habis itu. Yang ketujuh, lepas pada kita berniat korban ataupun akikah pada diri kita, pada anak kita, nama fulan bin fulan gapo tu. Okey, seterusnya membaca doa selepas berniat. Kita belajar dah. Dalam tazkirah akhir nanti tu, kita akan royak lah pula bahagian tugas sembelih yang panjang sikit. Ni tugas tu ilmu panjang malam ni. Tugas peserta tak panjang mana. Tugas penolong tak panjang mana. Tugas sembelih ni panjang pula. Lepas tu bahagian doa niat ke apa, akad jual beli ke apa, cara lafaz kita tulis belakang. Kan akan royak balik. Kan akan ulas semula lah hak tu. Kalau dia tak ada, pakai doa adik akak. Tu atas rezeki kita. Okey. Hak nak royaknya, lepas pada berniat tu, kita kena segera dalam beberapa saat darah mengalir tu, di tekuk lembu, kita kena membaca doa. Doa selepas berniat. Doa ke dia? Kita akan belajar lah itu. Dah belajar dah berhubungan doa inna solati. Doa iftitah tu. Lepas tu doa Allahumma haza. Doa kita baca untuk korban. Dan hak baca untuk akikah tu. Allahumma haza mika wa ilaika. Kalau akikah fataqabbal minni. Kalau tak ada akikah, Allahumma haza mika wa ilaika fataqabbal minni saja. Tu doa. Baik, tambah dengan doa inna solati wa nusuki wa mahyaya tu lah. Dan kosak dalam hati kita. Jadi semua jenis doa-doa tu kita akan bahagian lain. Kita kumpul dalam bahagian lain pula. Tapi hak ni hak peserta kena buat. Yang kalau hak paling afdalnya yang diketuai oleh tukar sembelih sebagai ketua doa. Dia untuk menjadikan ketua pada Jumaat ramah. Doa hak sana. Kalau lah tukar sembelih tak reti, kita nak doa sendiri-sendiri lah waktu tu. Waktu mustajab tu. Baik, habis itu. Dan peserta hendaklah bersama-sama buat kerja. Kerana korban adalah kena ikhlas, kena ihsan, kena ta'zim lillahi ta'ala. Kalau lelaki di tempat yang patut, kalau perempuan pada tempat yang sesuai, bawa semua peralatan kerja. Tu. Kerja tugas peserta korban kena tahu yang lagi ni adik kakak, iaitu peserta hendaklah bersama-sama buat kerja. Kita hak terlibat dengan korban, hak niat akikah saat ni tu, kena sama-sama buat kerja. Tak kira tino, tak kira jatuh. Tino sesuai dengan kerja dia. Orang jatuh patut dengan kerja dia. Orang jatuh patut nakil apa, kulit ke apa semua, basuh perut, moga perut lembut. Moga takir tulang, kecik tulang. Kita orang puan untuk boleh buat apa? Tolong moga peripung daging-daging tu untuk nak dibahagikan ataupun nak ditimbangkan. Asingkan daging pohon depan, pohon belakang tu untuk ditimbang. Tengok topok tepat hak bubuh dah, hak tak bubuh lagi tu kerja orang tino. Hirih tak hirih. Tolong iris tak iris moga daging tu kecil tak kecil dia. Kerja rengit-rengit tu. Tapi buat kerja sama-sama. Sama-sama tu orang pada cemar juga dengan kata lain. Sebab tu orang terlibat dengan korban akikah ni. Kalau kita pergi buat kerja, kena pakai kain pakai buat kerja yang panggil. Pakai sehel lah kita panggil dah. Bukan sehel kembali nak mandi tu. Pakai buat kerja. Pakai buat kerja ni, pakai hak nak buat kerja lah. Pakai buruk-buruk, pakai hak nak buat kerja. Bukan pakai baru, pakai comel supaya nak pergi jalan tu. Faham tak? Pakai untuk buat kerja ke mana.
Pakai ye sehel lah dia panggilnya. Bukan pakai ye janguk dok. Okey, dengan kata lain, persiapan pada peserta tu hendaklah bersama-sama buat kerja dengan pakaian yang sempurna, pakaian hijau. Kerana korban tu kita kena ikhlas. Ikhlas tu lah kena buat kerja. Korban tu kena ihsan. Buat kerja dengan molek. Korban tu dengan ta'zim. Ta'zim ni merendah diri pada Allah Ta'ala. Kakak buat kerja dengan molek. Kerja sama. Tak deki kamu, tak deki kat aku, tak lok korang buat. Kerja kita, kerja sungguh. Lillahi ta'ala sungguh. Tu benda. Dah perkara yang ke 1, 2, 3, 4. Hak dia tak asalnya, dia buat pesan ni, jangan kita malah. Serah kerja ke orang buat belakang. Kalau kita tua, tak mampu dengan tenaga kita, cari pembantu, penolong. Mengganti tenaga kita, tapi mulut kita tak sakit, tak letih. Kita guna mulut kita untuk mengarah penolong kita tu. Jangan arah. Dia suruh dengan mulut tu. Harga kita bawa tu, biar jadi tenaga kepada kita. Tolong ganti tubuh badan kita. Ni kata lillahi ta'ala. Buat kerja tak. Kita naknya lillahi ta'ala ni buat kerja. Kalau kita orang tua, ganti ke. Orang muda tu, mari ganti kita. Jom bawa piping kita di tempat akak jual beli. Jom piping kita mari duduk depan tempat nak semelih untuk nak berniat. Piping kita pergi kat tu, piping kita pergi kat ni buat kerja. Siapa masuk pergi duduk tempat atas kursi tu gak, duduk sela tu gak. Mulut kita, mata kita jom arah. Orang yang kita bawa tu buat kerja. Dah adik kakak. Walaupun tak boleh buat kerja, mulut ada, mulut boleh suruh. Lepas tu orang mari dulu kita jom piping kita, bawa kat tu, bawa kat ni. Takut rebus tengah jalan tu. Tu hak kita bawa penolong. Okey, habis itu. Lepas tu, suruh orang penolong tu ambil barang-barang kita, ambil bahagian kita, buh dalam isi dalam supir, isi dalam bekas. Orang nolong kita, ganti kitanya. Mulut kita lah kena suruh tu. Mulut duduk di kat gerai tu. Tapi betul mata mulut tu boleh suruh. Siapa boleh ambil no bahagian you bagi dah no. Bahagian pohon belakang no. Dia ambil bahagian kita. Dia pilih bahagian kita. No, siap dah no bahagian pohon depan no. Dia ambil pohon depan no. Ni, sini ni siap dah ni dah bahagian musim dalam ni. Ambil isi berdalam supik kita. Itulah dia suruh orang nolong dia. Mai gati sangat tu. Bermakna orang hak tak boleh buat kerja dengan tenaga dia sendiri, dia bawa kemudahan tu. Bawa kursi tu. Mudah mai duduk pak buat kerja dia, mudah nak arah orang. Bawa benda untuk lapik duduk. Ni tak ada bawa satu. Nak duduk asal cemar, mai atas rupuk pak cemar tu kak. Habis tu kena bawa pelapik, bawa tikar gapo tu, bawa kursi gapo tu. Ni kita tak reti satu nak buat ibadah. Habis itu. Allahu Akbar. Ni lah kena dengar, kena tahu tugas-tugasnya adik kakak. Kalau tidak kita tak khabar kesalahan-kesalahan waktu tu. Benda kecil lah, benda mudah je. Kalau tak belajar, tak boleh buat. Tak jadi nak buat. Duk dengan bengong gitu lah adik kakak. Duk dengan kebengongan. Duk dengan tak khabar. Tak. Okey, seterusnya. Tugas peserta korban lagi memilih korban yang sudah dibahagi pada longgokan yang dipilih. Ambil sendiri atau menyuruh pembantu mengambilnya. Tu tugas orang korban kena ada tempat buat kerja tu. Sebab sudah orang suruh lalu. Sudah orang timai bagi-bagi 7 orang sambil lalu. Maka kita tu kena ada situ. Sebab orang nak guna letak wahak lain pula. Orang nak ambil benda lain mai tok pula buat kira-kira ni. Nak sesah orang lain pula. Bermakna kita kena sedia supik, kena sedia bekas kita nak buat bahagian kita tu dan kita kena ada situ. Bila orang panggil suruh ambil kat kita, kan ambil bahagian kita tu nak pilih longgok ke mana. Tapak mana kita kena nak pilih. Tapi pohon belakang boleh.
Longgok mana-mana pun kita pilih akan kena pohon belakang belakang. Begitu juga pohon depan, longgok ke pohon depan. Longgok ke semua pohon depan 7 gear tu pohon depan belakang. Mu pilih nak longgok mana pun. Tapi pohon depan. Musim dalam, musim luar daging gereja, daging gereja. Daging daging jelebel belakang. Longgok mana mu ambil pun akan boleh daging yang sama. Perak tu dak adik kakak. Okey, itulah benar. Kalaulah kita tak boleh ambil sendiri, kita panggil penolong, suruh penolong kita, suruh pada penolong, suruh pembantu hak kita bawa tu pergi ambil. Pembantu ni ambil lagi ni bagi aku ni. Ni bagi aku tak ambil lagi ni, dia ambil. Ni supik ni, bekas ni. Ni ni bawa pembantu supaya pekuin jalan. Nak boleh ambil sesak kerja, nak boleh buat sesak kerja sama tak cakap juga. Bawa pekuin juga bawa mai pak kerja. Alah, nak boleh kau suruh kerja juga. Lah tak jadi dia aku. Ni tak boleh. Kita nak bawa pekerja tu, hak nolong kita pembantu kena orang ragu, orang rajin dengan buat kerja. Hak segar dengan kata lain. Yang bawa tak segar apa kita, bawa pengkuing apa kita tu. Perak tu tak dia aku. Okey, habis. Sebab apa tu? Dia royak sini sebab berlaku. Dia aku. Berlaku tu tinggal rata. Pembantu tak ada buat kerja. Nak yawi. Bekas pun tak bawa untuk isi benda. Untuk isi muka barang-barang orang nak bagi tu. Daging-daging tulis-tulis perut-perut ke apa. Tak bawa. Inilah. Kalau tak belajar benda mudah jadi buat salah. Nyumpah ke orang tak mudah-mudah lah tu nak yawi. Orang main letih-letih kak. Okey. Seterusnya. Perkara nombor 7. Hendaklah membawa sedekah hari raya termasuk buah-buahan. Tugas saat ni lah. Kita orang peserta ni kena buat juga bawa sedekah hari raya tempat korban tu. Termasuk juga kalau ada buah-buahan, buah rumah kita gak masak tu, bawa lah mari pak korban ni. Orang boleh tupai makan sedekah berkat kita tu. Buah-buahan rumah kita tu. Tak kira lah buah gapo sekalipun. Masa mani buat mari belakang. Orang boleh tupai ambil makan berkat tu. Okey. Bermakna sedekah untuk pada tempat korban nak bawa. Makanan minuman, air ke apa. Atau buah-buahan tu bawa mari. Nombor 8. Episod 2, 3, 4, 5 ni. Bahagian nombor 8. Dia kata ni bahagian ni. Iaitu peserta korban kena buat. Iaitu kena buat apa? Mesti mengucapkan hala berhala setelah nak berpisah. Yakni bila sudah ni lah penutup akhir lah. Bila dah bagi semua dah selesai. Bui dah dekah pada orang melapah ke apa sikit seorang. Dah nak balik dah ni. Kita kena ucap hala berhala belakang tu. Tuan lembu asa. Kita semua peserta. Kita dengan orang kerja ke apa semua. Kena mohon minta hala berhala. Lebih kurang tu. Nyada lah lebih kurang dalam banyak-banyak kerja tu kan. Jadi sini ya kita kena buatnya. Biasanya orang buat. Kan nak tengok tempat jahil buat kerja pun ya hala berhala. Tapi hala berhala pun daging tak supa kita buat. Daging yang capur. Hanya timengi yang supanya. Lepas tu minta hala berhala. Klik lagi nyumpah rata. Daging boleh kut orang saja. Boleh kut daging jelebel saja. Allahu Akbar. Habis cerita ya. Hala berhala ni ketika kita puas hati dalam ibadah kita bagi tu. Dengan keadilan, dengan kesempurnaan. Berlakulah hala berhala. Lebih kurang tu, hak kita tak nampak kelih, hak cacat celah dalam ibadah kita tak nampak tu, situlah nak lepaskan kesalahan kita dengan sama-sama kita buat kerja. Tapi buat kerja betul dah. Dengan keadilan, dengan pembahagian ke apa, sempurna dengan kerja buat. Kita hala berhala situ, dia lepas, dia ada menambah molek silaturahim kita, keberkatan kita, saling, dia panggil, mulia antara kita kerja dengan orang lain kerja sama-sama kerja ni adik aku hala berhala tu. Dan seterusnya sekiranya kita lakah kapung pergi korban kapung orang, hendaklah sedekah pada
penduduk tempat itu. Terlepas bila sedekah kepada tukang melapor. Kerana tukang melapor itu penduduk kawasan itu. Ini satu kewajipan bila korban lakoh kapung. Kalau kita pergi korban tempat orang, kapung orang, bukan kapung kita. Sebelum kita nak kelik tu, kena sedekah dulu pada orang tempat tu, orang miskin tempat tu. Jadi nak suruh terlepas kesalahan kita tu, kita termasuk dah sedekah kepada orang melapor korban kita. Termasuk dah kita sedekah kepada orang tempat tu. Sebab tukang melapor tu orang situ. Dalam sedekah kita kepada tukang melapor tu dah jadi terlepas kesalahan kita. Kecuali tak ada orang kita nak sedekah. Kita nak cari orang miskin lah. Ataupun suruh pada tuan lembu asal, biar dia bagi sedekah pada orang pakai miskin. Tapi dah jadi terlepas dah lah. Tapi tak jadi kalau kita suruh pada tuan lembu asal tu, bagi sedekah ke orang miskin. Tak jadi. Untuk selamat agak, dah jadi terlepas. Kalau kita guna sedekah kita kepada orang yang nolong korban tu. Orang jadi tukang melapor. Tapi orang situ. Bukan orang peserta kita. Bukan peserta kita hak kita bawa. Orang hak tuan lembu cari. Tuan lembu cari tu orang kapun dia. Orang tempat dia. Kita sedekah dah situ. Bahawa terlepas dah kesalahannya. Kita dah sedekah. Kita bawa lah balik bahagia kita tu. Bahagia pembantu kita ni, kita lah kena tanggung sedekah ke dia rumah tu. Balik rumah ataupun kita buat kira masa kelik rumah tu, kita nak bagi pada pembantu kita. Tapi masa buat kerja ni, kita nak sedekah pada orang lapor korban, hak tu yang cari tu. Hak tu yang lembu cari tu. Okey, di situ. Bahagian lain tu kita akan sambung mulalah adik kakak insya-Allah. Untuk malam ni kita berhenti dulu sebab lain pun tak sepenuh. Lain tak sepenuh tu nak buat tazkirah apa hidup. Gua lain ni malam ni. Lain cuaca tak molek. Okey kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye dulu jemaah. Terima kasih banyak jemaah Adi belakang tu dah. Okay.